Dalam majlis pembinangan, kadang-kadang jurucakap tu dia jadi gagap. Ni saya nak bagi sikit panduan. Cara nak jadi jurucakap dalam majlis pembinangan. Iaitu jurucakap sebelah yang meminang dan juga sebelah pengantin perempuan. Ni saya tunjuk cara nak minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Faisal, wakil kepada rombongan. Dengan ini menyatakan hasrat kedatangan kami pada hari ini adalah bertujuan untuk merisik dan juga meminang anak dara ataupun anak perempuan tuan rumah. Kami mendengar kabar bahawa tuan rumah ada seorang anak perempuan bernama Zakiah. Jadi kami ingin mengetahuilah apakah Zakiah ini sudah berpunya atau belum berpunya. Kiranya belum berpunya, kami ingin meminangnya untuk ditemukan jodoh dengan terona di sebelah kami. Jadi kita menanti jawapan daripada pihak di sana. Pihak tuan rumah pun jawablah. Saya Haji Burhan, mewakili pihak tuan rumah, telah mendengar hasrat daripada rombongan. Kami dengan ini menyatakan bahawa anak tuan rumah bernama Zakiah belum berpunya, dan sekiranya pihak di sana telah menyatakan hasrat untuk meminang, maka kami dengan ini menerima pinangan tersebut. Rombongan kata lagi, Alhamdulillah, terima kasih di atas penerimaan pinangan tersebut. Jika pinangan telah diterima, kami ingin mengetahui apakah harga mas kahwin yang telah dipersetujui oleh pihak di sana ataupun bayaran hantaran belanja dan apa-apa pemberian yang pihak di sini berikan. Pihak di sana pun jawablah, pihak kami telah menetapkan mas kahwin sebanyak RM2,000 dan wang hantaran belanja sebanyak RM10,000, dan juga pemberian bentuk cincin emas, lain-lain pemberian terpulang kepada pihak di sana untuk memberinya. Maka pihak yang meminang jawab, Alhamdulillah, pihak kami bersetuju menerima mas kahwin dan hantaran bagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian buatlah perisytiharan. Dengan pinangan telah diterima, saya dengan ini mengisytiharkan bahawa Ahmad Zaki dan juga Zakiah dengan ini bertunang secara resminya. Adapun urusan tarikh akad nikah, tarikh kenduri, nanti kita akan berbincang kemudian. Itulah cara meminang. Janganlah duk gagap-gagap. Orang tanya sebelah pihak perempuan tu, berapa hantaran belanja? Dulu cakap, kali tanya pula, berapa tu? Tak cantik cara peminangan tu. Sebab itu jurucakap kena study dulu. Dan peminangan tadi ni boleh juga dipinang secara sebut semua sudah. Betul jawab sekali ya. Kami ingin meminang di sana, dan jika diterima pinangan, sila tentukan berapakah hantaran belanja, wang mas kahwin dan apa-apa pemberian. Di sana jawab, kami terima pinangan dan mas kahwin telah ditetapkan RM2,000, hantaran belanja RM10,000 dan pemberiannya seutas rantai tangan dan sebentuk cincin emas. Itulah cara meminang. Kalau tuan-tuan nak selit adat tu tak ada masalah. Nak berpantun dulu ke, sila. Dia tak canggah dengan syariat. Tapi yang terbaik kalau minang ni, kalau orang alim ni, dia mulakan dengan khutbah lah. Kalau khutbah ringkas, cerita kebaikan perkahwinan, masuk meminang. Tapi kalau tak khutbah dah tak arti, tak apalah. Wallahu alam.